ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Minta alih dah. DCP 9290. Orang jenazah nak keluar. DCP 9290. Minta alih. Penutup ni tuan-tuan, surah Al-Baqarah. Jadi kita baca panjang lah. Surah Baqarah ni surah paling panjang dalam Quran. Yang mana dalam surah Baqarah ni berbagai-bagai pengajaran. Ada. Tak. Yang mana pengajaran itu sakut paut dengan akidah. Pengajaran yang kita belajar sakut paut dengan amal kita.
yang perlu kita semua ni taati sebagai kita ni orang Islam. Dan banyak juga dalam surah Baqarah ni contoh-contoh, bandingan-bandingan. Allah Subhanahu Wa Taala ada untuk kita semua ni hak mengaji, hak belajar, hak baca, jadikan dia teladan. Jadi penutup ni dibawa ayat tabsyir dipanggil ayat ni. Tabsyir maknanya berita gembira. Segala yang Allah Taala sebut tu semua tu bila bagi dalam surah Baqarah ni, pokok dianya, asas dianya kena terima. Kena beriman. Hak Allah sebut belakang, macam-macam Allah sebut ni, asasnya kena terima. Kalau nak berjaya, dia kena terima. Jadi ni berita gembira. Dia penutup ni tuan-tuan, dua ayat ni, boleh jadi di kalangan kita ni biasa baca. Amanar Rasul ni. Biasa baca ke? Dan memang dia disunatkan, kita baca. Baca sebelum tidur. Waktu yang kita disunatkan baca sebelum tidur. Penutup surah Baqarah sebelum tidur. Bangun daripada tidur, sunat kita baca penutup Ali Imran. Daripada inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu sunat kita baca bangun daripada tidur. Dia penawar jiwa. Kena baca. Sebelum tidur, amanar Rasul. Amanar Rasul. Jadi kedua-dua ni penutup surah. Disunatkan kita baca setiap hari. Setiap hari. Jadi hari ni kita belajar makna dia. Kenapa dia disunatkan? Kerana dalam ni dikatakan kesimpulan bagi surah ni. Ni dalam dua ayat ni, kesimpulan bagi surah. Dan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dalam hadis disebut, dia akan menjadi pembela. Dia akan jadi peguam di akhirat. Bagi orang yang baca dia, yang belajar dia, yang ikuti. Bukan baca saja dia deraka dengan surah tu. Apa Allah sebut dalam surah tu, dia deraka. Surah tu tak akan jadi pembela. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran akan menjadi peguam bagi manusia. Dia belajar, menghayati, mengikuti dia. Dia akan jadi peguam di akhirat nanti. Kedua-dua surah ni. Jadi kalau kita semua ni nak Allah Ta'ala jadikan kedua surah ni sebagai peguam kita, pembela kita di akhirat, tepat yang sangat kita perlukan bantuan. Maka sekurang-kurangnya kita belakang ni amal penutup surah Baqarah sebelum tidur dan penutup surah Ali Imran apabila bangun daripada tidur. Inna fi khalqis sama tu sampai habis. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai situ. Tu. Jadi kita tengok, kita belajar makna dia, kita cuba perhati. Ayat 285. Ini berita gembira. Jenis ayat berita gembira, tabsyir dipanggil. Allah Ta'ala beritahu, amanar Rasul bima unzila ilaihi min Rabbih. Rasul Muhammad. Rasul Muhammad sendiri beriman bima unzila ilaihi min Rabbih. Kepada wahyu yang diturunkan kepada dia daripada Tuhannya. Ini wahyu Al-Quran. Maknanya Nabi Muhammad sendiri, dia sendiri beriman dengan wahyu itu. Bukan saja dia diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyampaikan wahyu kepada umat, supaya umat beriman. Beriman maknanya menerima. Terima dengan hati dia. Beriman. Bahkan Rasul itu sendiri, dia sendiri kena terima wahyu. Dia manusia pertama yang menerima wahyu. Jadi sini ni Allah Ta'ala sebut, Rasul itu sendiri dia beriman kepada wahyu itu. Dia sendiri beriman, dia Rasul. Bukan umat-umat belakang kita kena percaya Nabi Muhammad ini Rasul terakhir. Nabi kita. Rasul utusan Allah untuk kita semua. Bahkan dia sendiri itu, dia beriman dia Rasul.
Dia berimeh segala wahyu yang Allah Ta'ala turunkan ni, ia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam wahyu ni ada segala-gala. Segala-gala ajaran adalah wahyu. Dalam wahyu ni untuk hamba nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak kenal Allah mengaji wahyu. Dalam wahyu ni ada segala peraturan yang Allah tetapkan. Untuk hamba semua, kita semua ni ikut. Ada segala dalam wahyu ni janji-janji benar yang Allah janjikan. Kalau kita boleh ikut, Allah tepati janji dia. Allah tak mungkin. Tak. Ada dalam wahyu ni segala ancaman, amaran-amaran. Sekiranya nak manusia abaikan, manusia degil dan deraka. Dan Allah ceritakan dalam wahyu ni, setelah manusia mati, kita semua boleh mati bila-bila masa, apa yang akan berlaku selepas pada kita mati. Sehinggalah penghujung perjalanan manusia ni ke syurga ataupun ke neraka. Allah ceritakan dalam wahyu dia. Jadi Rasul sendiri beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada dia daripada Tuhan dia. Wal mu'minun. Dan juga orang beriman yang lain. Wal mu'minun. Orang beriman, orang mana-mana yang dipilih. Mana orang beriman ni? Orang yang dipilih. Menjadi orang beriman. Bukan semua manusia. Yang beriman dengan wahyu ni. Bahkan orang beriman yang Allah Ta'ala pilih. Tak. Dia juga beriman dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi al-mu'minun yang disebut dalam ayat ni ulama tafsir sebut al-mu'minun di sini asalnya laqab gelaran kepada para sahabat Nabi. Dia asalnya laqab ataupun gelaran kepada sahabat Nabi. Para sahabat dia belajar Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terima Quran. Dia hayati setiap ayat-ayat yang turun ni dalam kehidupan mereka. Sahabat. Maka sahabatlah yang patut dijadikan contoh beriman kepada mana-mana umat yang datang selepas sahabat. Kalau kita nak beriman, kena beriman seperti sahabat. Allah sebut dalam ayat lain yang kita telah baca. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi. Maka sekiranya mereka beriman seperti mana sahabat Nabi beriman. Maka kalau boleh beriman seperti sahabat, maka dia terpimpin sebenarnya di atas jalan yang benar. Jadi sahabatlah yang menjadi neraca, jadi ikutan. Lah, barulah dikira satu orang itu terpimpin. Jadi Nabi beriman, sahabat pun beriman. Maknanya termasuk juga orang mengikuti sahabat. Mana-mana orang beriman yang dipilih. Tak, semua beriman dengan wahyu yang Allah turunkan. Kullun Allah Ta'ala sebut. Dijelaskan lagi. Rukun iman. Kullun masing-masing. Nabi, para sahabat, semua orang beriman. Amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa Allah dia Maha Esa. Tak. Beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada segala malaikat. Masing-masing Nabi dan orang beriman kepada Allah, rukun iman pertama. Beriman kepada malaikat, rukun iman kedua. Beriman kepada kitab, 3. Beriman kepada segala rasul, wa kutubihi, ni segala kitab. Wa rusulihi, segala rasul Allah. Kena beriman berlaku. 4 ada sini. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. 2 lagi? Tak. Gapo dia 2 lagi? Beriman kepada takdir Allah. 5. Yang kena beriman kepada hari akhirat. Adanya pertemuan dengan Allah SWT, hari pembalasan. Masa tu terima balasan masing-masing. Gapo buat atas muka dunia, hari akhirat depan. Tak. Hari pembalasan. Cukup ni. Jadi takdir dengan hari akhirat, 2 ayat lain. Kita akan jumpa di ayat lain. Tak. Hari akhirat ni Allah Ta'ala beritahu daripada kematian satu orang, berpindah dia ke alam barzakh, dan berpindah dia ke alam akhirat. Adanya himpunan daripada mahsyar, adanya timbangan amal, adanya titian sirat, dan adanya syurga dan neraka. Itu perjalanan selepas pada mati.
Allah cerita dalam Quran. Jadi apabila disebut dalam ayat ni beriman kepada Allah, masing-masing semua rasul dan orang beriman kepada Allah, beriman pada seluruh para mereka, beriman kepada segala kitab. Kita kena beriman. Oh, kita ni orang beriman. Kalau orang tanya kita Injil tu kita Allah dah. Ya, kita Injil, kita Allah. Kita kena terima. Kita Taurat kita Allah, ya kita Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran. Zabur kita Allah, ya kita Allah. Kita kena terima. Tapi kita ikut Quran. Wa rusulihi, beriman segala rasul. Segala rasul pun kita kena terima. Kita orang Islam. Kalau kita tak terima mana-mana rasul yang Allah sebut, kita bukan orang beriman. Apa tak? Tolak mana-mana rasul. Tolak Nabi Isa ke? Saya tak terima Nabi Isa. Dia kata Allah sebut dalam Quran. Kita tolak tu, kufur kita. Jadi kita sebagai orang Islam, kita menerima semua para rasul. Jadi di sini disebut kaifiyah, cara. Cara beriman dengan para rasul tu macam mana? Macam mana cara dia? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeza-bezakan dalam beriman. Baina ahadim mir rusulih, di antara mana-mana rasul pun. Daripada mana-mana rasul Allah, kami tidak beza-bezakan. Apa makna tidak beza-bezakan? Timur belakang. Tidak bezakan. Jadi itu yang berlaku pada kita orang Islam. Kita terima Nabi Musa Nabi. Kita terima. Kita terima Nabi Isa Nabi. Kita terima. Dan kita terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Nabi akhir zaman. Dan tidak ada lagi Nabi selepas dia. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita terima. Orang Nasara tak. Dia tolak Nabi Musa, dia tolak Nabi Muhammad. Dia terima Nabi Isa. Kalau gini lagu mana? Tak sah iman dia. Iman dia kata, saya ada Nabi juga, saya ada kitab juga, kita Injil, saya ikut Injil. Tak sah iman. Syarat nak sah iman satu orang, dia kena terima seluruh para Nabi. Begitu juga Yahudi terima Nabi Musa, dia tolak Nabi Isa, dia tolak Nabi Muhammad. Tak sah iman. Sebab kalau kita tanya dia, terima Nabi Muhammad, terima dia kata. Nabi Isa saya terima belakang Nabi. Katanya Yahudi contohnya. Oh, masuk Islam awak. Awak ni orang Islam patutnya. Dia terima Nabi Muhammad, Pak Quran Nabi Muhammad bawa, saya terima. Oh, dari Islam lah. Ikut Quran. Maknanya gitu. Jadi mereka di kalangan Nasara, di kalangan Yahudi, mereka membeza-bezakan. Terima Nabi ni tak terima, Nabi ni tak terima. Dan cara beriman dengan Rasul seperti itu, tidak sah iman. Dan kita umat akhir zaman, kita menerima seluruh para anbiya. 25 Rasul disebut dalam Quran, kita terima belakang dia Rasul Allah. Kita terima belakang. Rasul bagi Yahudi pun kita terima Nabi Musa, kita terima dia Rasul. Nabi Isa pun kita terima dia Rasul. Tak. Jadi ni cara terima, barulah sah iman satu orang. Sah iman dia. Jadi la nufarriqu baina ahadim min rusulih, kami tidak membezakan dalam beriman kepada para rasul tadi, mana-mana pun tak daripada rasul-rasul itu kami terima belaka. Apa tak? Terima belaka. Cuma dalam kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi untuk akhir zaman. Dan kita untuk akhir zaman. Seluruh manusia dia kena ikut kita ni. Apa tak? Kita akan ikut. Kalau Nabi lain-lain kita terima belaka, tapi dalam kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, lagi Allah Ta'ala sebut, tak. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na. Orang beriman tadi, tak. Beriman dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, dia kata kepada dia, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat.
Jadi beriman dengan wahyu yang Allah Ta'ala buat turun untuk akhir zaman ni, wahyu Quran. Pertama sekali, kita semua hok mana dengar wahyu ni, ia kena dengar wahyu. Hak tu pertama, ia kena dengar. Jangan tak dengar wahyu Tuhan. Kalau tak dengar, nak tahu apa dalam wahyu, memang tak tahu. Pertama sekali kena ambil masa kita, kena ejah jadual kita, biar boleh mari dengar wahyu, siapa habis ikut lah. Mana-mana orang ngajar, orang mahir yang ngajar situ sini, ada orang ngajar wahyu Allah. Dah. Dia pun mengaji juga, kita pergi dengar. Sini ada pengajian, kita mari dengar. Orang buat daurah pengajian, kita pergi dengar. Kalau nak cepat, kita ayat pada tuan-tuan, nak cepat, ada daurah dibuat. 50 hari pengajian tafsir. 50 hari khatam 30 juzuk. Kita ajak jadual kita pergi dengar, biar kita dengar dulu. Lepas tu faham wahyu ni. Lepas tu ta'at. Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ta'at. Tak. Macam mana dengar ta'at ni? Ta'at ni ialah suruh wajib ke yang Allah Ta'ala suruh ataupun sunat. Kami dengar dan kami ta'at. Kami buat. Ataupun begitu juga segala larangan. Larangan itu jenis haram ke makruh ke, kami dengar dan kami jauhi, kami tinggal. Dah. Lepas dengar, lepas kita ta'at, kita beriman belaka. Dah. Kedua-duanya dipatuhi belaka, kita minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufranaka, keampunan engkau, Rabbana, wahai Tuhan kami. Makna sini ghufranaka, makna dia keampunan engkau. Sini dia ada takdir nas'alu, kami mohon, ghufranaka, keampunan engkau. Itu makna dia. Nas'alu. Kita kena buh takdir situ. Kalimah tersirak dia panggil. Nas'alu, kena ada. Kami mohon, ghufranaka, keampunan engkau, wahai Tuhan kami. Keampunan kena minta sama Tuhan. Dah. Keampunan ni kita kena minta dengan Tuhan sebelum kita mati. Sebab apa kita kena minta keampunan sebelum kita mati? Kerana kalaulah tidak ada keampunan, kita mati bawa dosa. Mati tu dah kat dia bawa dosa. Dosa ni bahaya di akhirat. Jadi biar kita minta apa, biar licin habis. Dosa tu apa belakang. Amma surah ni baca dengan faham. Kami minta keampunan kau, ya Allah. Kenapa? Mudah-mudahan kita mengaji, kita faham. Kita baca pun faham. Ghufranaka Rabbana, keampunan engkau, wahai Tuhan kami. Kami mohon keampunan engkau, wahai Tuhan kami. Nampak? Jadi keampunan ni perlu sebelum mati. Belum kita balik menghadap Allah SWT. Kadang-kadang, kita ni macam tak buat dosa mana? Ada sahaja, kita manusia biasa. Contoh dari semaya. Bapa lepas semaya kena istighfar. Sunnah. Dalam hadis sahih. Sudah wisalah Nabi baca apa? Nabi istighfar. Astaghfirullah. 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 3 kali. Lepas tu baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu sunnah. Nah. Jadi bapa lepas semaya minta apa? Kadang-kadang lepas semaya kita lala. Tak ingat Tuhan pun. Ketua-tua fikir, ada daripada semaya, tua-tua daripada balik dulu sampai lah ni, ada waktu tua-tua semaya ni khusyuk belakang, terik. Tak ada. Tak. Ada saja gangguan dalam semaya kita ni, tak ingat jadi Tuhan. Ada. Jadi perkara ni kena minta maaf dengan Tuhan. Tak. 10 minit ya. Waktu lain nak pergi kerja, kau selekeh lah, gilah kerja. Pergi marilah 10 minit apabila dilawan ke azan, mari. Untuk ingat pada Allah SWT. 10 minit pun tak ingat juga. Kena minta apa dengan Tuhan. Minta maaf ya Allah. Dah. Tak ingat juga. Lala juga. 10 minit ni pun. Dah. Jadi, nas'alu ghufranaka Rabbana. Kami mohon keampunan kau, wahai Tuhan kami. Dah. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah kembali. Akhirnya kehidupan kita ni, kita balik menghadap Allah SWT. Kembali kita tidak ke mana, sama ada orang itu orang beriman, sama ada orang itu orang kufur kepada Allah, semuanya kembali kepada Allah.
kita kembali ngadap Tuhan kita di akhirat. Jadi oleh kerana semua kita tak boleh lari. Mana-mana hidup atas muka dunia nak lari tak boleh. Mati saja balik ngadap Tuhan. Balik temu dengan Tuhan dia. Dan apabila balik ngadap kembali kepada Allah, maka sama ada dua. Kalau dia engkar, Allah tak maafkan dia. Dah mati dengan syirik ke, Allah tak maafkan dia. Ada kemurkaan Allah SWT. Kalau dia mati dekat Allah redha, Allah kasih pada dia kerana dia ni orang tauhid pada Allah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Ada keampunan Allah, kasih sayang Allah. Dua tu ya. Tak. Jadi oleh kerana kita ke mana-mana kita duduk dengar Quran ni, kita tak boleh lari pun daripada kita kena balik menghadap Allah SWT. Jadi eloklah, lebih baik kita semasa dunia ni, kita dekati Allah Ta'ala, Tuhan kita. Masa dunia ni. Tak. Kalau soalan macam mana nak dekati Tuhan? Nak dekati Allah SWT. Pertama sekali, dekati kitab dia. Kitab dia, kita ngaji, kita tadabbur, kita baca semua. Tak. Siapa kita mati? Ngaji sekali ni, kita balik tadabbur tiap-tiap hari. Dekati kitab Allah SWT. Macam mana nak dekati Allah? Ikut dia taat segala suruh dia. Tinggal segala larangan dia. Tak. Itu cara-cara untuk mendekati Allah SWT. Lepas tu, apa-apa perintah yang kita tak mampu buat, ataupun adalah kecuaian dalam kehidupan kita ni, ada kesilapan yang masih kita lakukan, tak. Kita mohon maaf dengan Tuhan. Minta maaf. Cara minta maaf dengan Tuhan, segera. Jangan tangguh-tangguh. Silap, setan kata biar dulu. Kita tak boleh ikut setan. Dalam Quran aja, taubat ni kena segera tuan-tuan. Jangan tangguh-tangguh ke. Jangan tangguh-tangguh ke. Kerana waktu kita semua nak kembali kepada Allah ni, tak boleh kita nak lewat ke, tak boleh kita nak cepat ke. Walaupun sesaat, dia tepat pada masa dia. Bila-bila masa mati, kita pun tak tahu. Jadi kesalahan yang kita buat, kecuaian dalam kehidupan kita ni, tak ada hak-hak Allah SWT, kita terus minta maaf. Tak. Jadi Allah Ta'ala sebut, akhirnya manusia semua, hamba semua ni, wa ilaikal masih, dan kepada engkau lah ya Allah, kembali tak. Apabila mati saja balik menghadap Allah SWT. Kemudian seterusnya ni, tak. Dalam ayat ni ayat 286 ni, ayat ni digambarkan kepada kita tentang syariat Allah. Syariat Allah SWT tidak menyusahkan hamba. Syariat Allah SWT tidak membebankan hamba. Tidak. Semua syariat yang Allah Ta'ala turunkan sesuai dengan hamba, atau memudah kita kata mesra hamba. Mesra syariat Tuhan. Mesra hamba. Tak. Dari ingin untuk dilaksanakan. Tak. Dalil dia syariat ni mesra hamba orang ingin untuk dilaksanakan, ayat 280 ni. Kita contoh mudah tuan-tuan, semaya. Hak wajib. Hak wajib. Tak. Lagi-lagi hak Allah Ta'ala tengok, hak wajib. Hak wajib kita kena jaga sungguh. Semaya wajib 5 waktu sehari. Sewaktu ni berapa minit? 10 minit ya. Kurang lebih. Boleh jadi kurang, boleh jadi lebih sikit. Tak. 10 minit. Kalau 5 waktu kali 10 minit kali 5, 50 minit. Maknanya 5 waktu sehari, semaya wajib, tak, lebih kurang kat sejam. Kalau capur belakang. Kat sejam. Waktu 24 jam. 24 jam tu untuk pergi cari makan, kerja buat, untuk nak berehat. Belakang. Semaya, tak, capur belakang, dekat-dekat sejam. 24 jam tu macam-macam kerja buat. Betul. Orang ni semaya. Orang ni perkara wajib. Lepas tu kita kata, apa dia puasa. Puasa setahun 12 bulan. Ada. Hak wajib sebulan. Sebulan. Lepas tu masa kita puasa, bukan tak boleh makan. Boleh makan? Boleh. Tak. Cuma ajar dua. Sarapan pagi awal sikit, belum subuh. Makan tengah hari lewat sikit. Bila orang bengok lagi. Tak. Ajar dua. Boleh makan juga. Itu syariat Allah SWT. Kita kata zakat. Zakat ni 1/40.
Manakala orang ada 40 juta, 1 juta waktu tubik, 39 juta untuk dia. Untuk dia. 1 juta waktu tubik kepada orang susah. Kita bantu saudara-saudara Islam kita hak lain yang susah. Tak. Lepas tu haji. Haji umrah. Haji umrah bagi siapa yang mampu melakukannya. Bagi siapa yang mampu. Tengok syariat Allah SWT. Pas maya pula, kalau kita kata wajib 5 kali sehari kan. Kalau sakit dia boleh duduk. Kalau dia tak mampu duduk boleh baring. Nampak? Kalau dia musafir boleh qasar. Allahu Akbar. Nah. Ini bukti begitu jelas depan mata kita betapa syariat Allah SWT ini ringis sebenar. Dan mesra hamba. Tak. Ada orang tanya apa orang kafir jadi berat juga. Dia dengar orang Islam orang dia berat. Antara sebabnya perisia penuh. Perisia penuh kan, komputer penuh perisia, dia jeng jadi. Apabila perisia betul, dia ada iman dengan Tuhan, mengikuti perjalanan Rasul, ada iman kemanisan dalam ibadat. Benda tu tak berat, mudah. Kalau tak semaya tu susah hati. Wadah, orang semaya dah ni tak semaya, susah hati dia. Apa? Pasal naluri fitrah dia betul. Ni jadi Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala beritahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan. La yukallifullah. Allah tidak membebankan nafsan kepada mana-mana jiwa yang beragama. Illa wus'aha, kecuali setimpal sesuai kemampuan yang mana hamba mampu buat. Ini. Illa wus'aha, kecuali sesuai setimpal dengan kemampuan dia. La yukallifullah. Allah tidak membebankan. Dan apa yang kita sebut tadi, ya betul sungguh. Sebab itulah, janganlah gopoh sangat, janganlah cepat sangat menuduh, mengatakan syariat Allah Ta'ala ni menyusahkan. Jangan korang ajar begitu dengan Tuhan. Kalau ada orang kecek gitu, kena tegur dia. Kita orang haji kena rayak dia. Bayar ke awak. Tu. Jadi cara nak supaya kita ni jadi mudah dengan syariat Tuhan, caranya belajar kitab Allah SWT. Dia kena ngaji. Kitab yang Allah turunkan ni, kita kena belajar dia. Hukum-hukum agama yang Allah Ta'ala turunkan, Allah tetapkan peraturan dia ni, apabila kita mengaji, jadi mudah. Jadi mudah. Oh, jika dibandingkan dengan agama lain yang menyeleweng, kan? Agama orang reka ke apa, susah. Susah. Dia nak jadi orang agama ni, lipat pun tak pakai. Pitih tak boleh pegang. Susah kehidupan. Nikah pun tak boleh. Semua tu agama Islam ni sesuai dengan naluri dan fitrah manusia. Jadi untuk amal syariat Allah SWT, masing-masing atas ikhtiar kita masing-masing. Bebas. Allah beri kebebasan. Ikhtiar masing-masing. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Bebas kita untuk amal syariat Allah SWT. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala sebut sini, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi hamba itu, bagi jiwa itu, ma kasabat, kebaikan yang dia lakukan, yang dia usahakan, yang dia ikhtiarkan. Dia akan dapat kebaikan tadi yang dia buat, dia akan dapat balasan baik. Sini ma kasabat ni kebaikan. Yang dia usahakan, yang dia lakukan, yang dia buat. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia hamba tadi akan tanggung hukumnya musibah, keburukan yang dia lakukan juga. Dia buat baik, dia akan dapat balasan baik. Dia buat jahat, dia buat keburukan, dia akan dapat balasan buruk. Dia akan dapat hukumnya. Dia sendiri. Syariat tidak membebankan. Syariat sesuai dengan kemampuan hamba. Nampak? Jadi sini Allah Ta'ala beritahu, jika buat baik dia akan dapat keuntungan. Dia akan dapat redha Allah, dia akan dapat pahala, dia akan dapat syurga Allah. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan tanggung musibah, risiko kejahatan yang dia buat, deraka dia. Dia buat jahat,
Buat jahat tadi dengan ikhtiar dia sendiri, dia memang sengaja nak buat, dia akan tanggung hukumnya, dia dapat kemurkaan Allah dan dia akan dapat neraka Allah SWT. Kita tengok dua kalimah ni tuan-tuan, kasabat, iktasabat. Dua kalimah ni kalau diterjemahkan, dia secara lafaz zahir gini, dia sama. Lebih kurang makna dia. Apa dia makna dia? Usaha, ikhtiar. Bagi jiwa tadi kebaikan yang dia ikhtiarkan, yang dia usahakan. Dan dia akan tanggung, jiwa tak dia akan tanggung apa keburukan yang dia ikhtiar. Lebih kurang sama. Kalau terjemah zahir. Cuma kalau kita tilik dari segi hakikat makna dia tak serupa. Maknanya kasabat ni huruf dia kurang sikit. Iktasabat bertambah sikit huruf dia. Jadi, nak beritahu kepada kita apabila lebih bertambah huruf, membawa erti, lebih payah. Apabila kurang huruf tadi, dia lebih mudah. Jadi nak beritahu pada kita, Allah memudahkan untuk hamba mengikuti syariat. Manakala untuk deraka ke Tuhan, untuk menentai syariat, dia asalnya payah. Itu maksud. Nampak tak? Tadi jemaah itu nampak lebih kurang. Tapi apabila kita teliti pada hakikat makna dia tu, dia berbeza. Sebab tu kita nak mari semayan, mari duduk dalam majlis ilmu, mudah benar. Itu contoh. Kita nak mari taat syariat, nak mari ngaji dah. Mudah mari duduk, ekong lagi. Tak. Tapi kalau nak mari curi, kena ngitau orang, nama kalau CCTV, payah. Tapi nak curi juga. Tak, itu aku juga. Pas tabung yang nak curi kena seluk benda, payah benar. Boleh nak deraka tu payah. Jadi apabila kebaikan kita nak buat, dia didorong oleh iman yang ada dalam. Tapi hak nak buat jahat tadi, kerana ada dorongan nafsu, dia didorong oleh syaitan. Iman dia kurang sangat. Kalau dia orang Islam, duk buat kerja curi juga, contoh. Tak. Ini. Jadi ini Allah Ta'ala sebut. Tak. Kemudian, Allah Ta'ala ajar kita pula doa. Doa. Tak. Jadi doa yang Allah Ta'ala ajar ni, kadang-kadang hamba, bimbangnya, kalau dia doa sendiri, mungkin tak siapa maksud. Tak siapa pada kehendak sebenar. Hamba kan kadang-kadang dia tak tahu, dia tak erti. Dia doa cara dia. Jadi takut hamba ni doa cara dia, tak siapa kepada hak sebenarnya, Allah Ta'ala pun ajar. Ini Allah Ta'ala ajar kita doa. Jadi kita baca doa ni, dia kita ingat. Tak. Allah Ta'ala ajar doa. Rabbana wahai Tuhan kami. Ini Allah Ta'ala ajar kita doa. Rabbana wahai Tuhan kami. La tu'akhidna. Janganlah hukum kami. Inna sina. Sekiranya kami ni lupa. Au akhta'na. Ataupun kami ni buat kesalahan. Jangan hukum kami wahai Tuhan kami. Sekiranya kami lupa. Apa makna lupa sini? Lupa sini dalam tafsir sebut. Dalam tafsir, ada tafsir menyebut makna dia ialah tinggal dengan sengaja. Dalam tafsir hadis. Makna nasina sini dengan makna tarakna amdan. Ya Allah, janganlah hukum kami. Sekiranya kami ni tinggal dengan sengaja. Kami minta maaf. Ada benda Allah suruh kita tinggal dengan sengaja. Kita kena bertobat, kena minta maaf dengan Tuhan. Au akhta'na, ataupun jangan hukum kami wahai Allah yang kami buat kesalahan pun dengan sengaja sini. Kesalahan sengaja. Kalaulah kesalahan tak sengaja tu tak ambil kira. Sebab kita tak sengaja. Sini sengaja. Jadi kita minta dengan Allah SWT. Kemudian kita minta lagi Rabbana wahai Tuhan kami wala tahmil alaina isra. Janganlah kamu bebankan, janganlah engkau bebankan ke atas kami isra, bebanan syariat yang berat. Bebanan syariat yang berat. Kama hamaltahu, sebagaimana engkau telah bebankan alal ladzina min qablina, kepada umat sebelum kami. Bebanan syariat tu berat. Dalam kitab ada sebut syariat Nabi Musa dulu, Bani Israel, kalau pakaian kena najis, dia tak boleh basuh, dia kena kerak. Berat.
Syariat kita umat Nabi Muhammad memang tak berat, memang ringan. Kita kalau kena najis, tak perlu kerak, kita basuh. Kenapa tak? Itu salah satu contoh. Syariat umat akhir zaman memang ringan. Jadi kalau kita minta ni, memang Allah Ta'ala buat gitu. Syariat kita untuk akhir zaman ringan. Rabbana, kita berdoa lagi, wala tuhammilna, ya Allah. Tak, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami ni, tak, ma la taqata lana bih, ujian. Sini ujian. Bala, tak, ujian kejadian yang berlaku. Ma la taqata lana bih, yang tidak mampu untuk kami tanggung. Ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada umat dulu berat. Contohnya Allah Ta'ala tukar jadi babi, jadi kera. Musibah. Yang berat yang kita tak mampu tanggung, kita minta dengan Allah Ta'ala, jangan. Kami tidak mampu, ya Allah. Jadi, Rabbana wala tuhammilna, jangan pikulkan kepada kami ni ujian. Musibah. Tak. Yang kami tidak mampu untuk pikul dia. Tak. Yang kami tidak mampu untuk tanggung dia. Kita minta Allah Ta'ala. Cuma dua rangkaian ni, pertama sekali Rabbana wala tahmil kan. Yang kedua ni Rabbana wala tuhammilna. Dalam tafsir dia ada sedikit sebanyak, dia boleh pergi mari. Kalau kita boleh pergi mari ni, maknanya kalau kita nak terjemah mula-mula tu, Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah janganlah bebankan kepada kami ni ujian. Bebannya ujian yang kami tidak mampu tanggung, yang kami tak mampu pikul. Tak. Seperti mana engkau uji pada umat sebelum, ditukar jadi babi, jadi kera. Contoh. Boleh pergi mari. Hak dua ni kita buh syariat. Jadi hak tadi kita terjemuh, pertama tu syariat. Kedua tu ujian, beban ataupun musibah-musibah. Allah Ta'ala uji. Kita minta Allah Ta'ala tidak uji kita yang kita tidak mampu tanggung. Jadi terjemah syariat dengan ujian tadi, dia boleh pergi mari lah. Apa tak? Kita nak amal mana-mana pun tak apa. Nak mana-mana pun tak apa. Seterusnya doa lagi, wa'fu anna, maafkanlah kami. Tak. Maafkanlah kami, ada disebut juga dari tafsir, maafkanlah dosa-dosa besar kami ya Allah. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kecil kami ya Allah. Warhamna, dan kasihanilah kami. Kasihanilah ya Allah. Anta maulana, engkaulah sebenarnya pelindung dan penjaga kami. Allah sebenar-benar penjaga kita, pelindung kita. Orang lain jaga juga, boleh jadi gak ada, dia gak nera, nak jaga tak boleh dah dia. Hak sebenar jaga kita, lindung kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Anta maulana, engkaulah ya Allah pelindung sebenar kami. Bila kita tidur tuan-tuan, masa duduk jaga gini boleh nak jaga, dia kita tidur. Dia kita tidur, Allah jaga kita. Tak. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka bantulah kami. Tak. Bantulah kami mengalahkan al-qaumil kafirin, golongan yang kafir, golongan yang ingkar. Musuh ni kadang-kadang ada di mana-mana. Orang syirik Tuhan, orang ingkar, orang lawan agama. Musuh ni kadang ada di mana-mana. Jadi musuh ada di mana-mana, tak. Memang begitu pun. Jadi yang penting kita ni, kita minta Tuhan tolong kita. Musuh ramai mana pun tak apalah, yang penting biar Tuhan tolong kita. Maka kita berdoa, fansurna, maka bantulah kami wahai Allah, alal qaumil kafirin, mengalahkan golongan yang ingkar. Tak. Dalam menyusah dia, melalaikan kami. Tak. Kita minta bantuan pertolongan kepada Allah SWT. Jadi ni ayat yang kita baca ni, dua akhir surah Al-Baqarah ni tuan-tuan. Tak. Jadikanlah amalan kita. Jadi kita cuba tadabbur, kita cuba hayatilah apa yang kita belajar tadi. Tak. Dan dalam hadis disebut, tak. Siapa-siapa yang boleh baca dua ayat akhir ni pada waktu malam, sudah cukup untuk dia. Kafatah. Sudah cukup lah. Cukup dari segi apa? Cukup dari segi kalau dia nak keberkatan, dia nak keselamatan. Cukup dah. Dari segi keberkatan, dari segi keselamatan. Tak. Dan masa dia baca tu kena ada ihtisab. Kena ada nak kelebihan. Kena nak fadilat tadi. Jadi perbezaan orang baca dengan tahu fadilat dengan orang tak tahu fadilat. Dia beza. Jadi kita baca biar kita tahu fadilat. Kita baca sebelum kita tidur waktu malam ni, kita nak keberkatan, nak keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca. Tak.
So lagi selamat daripada gangguan syaitan, ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi. Dan ulama juga menyebut apa makna kafatah dengan baca 2 ayat ni akhir surah Baqarah ni sebelum tidur, cukup bagi dia. Apa makna cukup bagi dia? Kalau orang tu bangun semaya tahajud. Dia bangun malam tu lewat, nak subuh dah. Waktu tu sepit sangat. Maka dalam semaya tahajud tadi, rakaat pertama yang semaya 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, baca amanar rasul sayat. Sapa wa ilaikal masir. Bangun rakaat kedua, dibaca Fatihah, dibaca la yukallifullah sampai habis. Maka cukuplah dia dengan baca 2 ayat tu, tahajud dia cukup. Itu ada juga ditafsirkan oleh ulama. Jadi bacalah ayat ni setiap malam, dan kita cuba tadabbur dia dalam bacaan kita. Sekadar tu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung di lain waktu pula insyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت